Yes, Assalamualaikum guys. Happy weekend everyone. Lepak dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Wagwan guys, 97.6 sehari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutangkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Yup. What up, Han? Wagwan Ayu, apa khabar? Saya sihat, Alhamdulillah. Awak apa khabar? Saya hari ni agak down sikit. Kenapa? Bakpo mu down? Sebab hari ni vibe-vibe lebih kepada vibe-vibe girl. Alah. Ayu kenapa bawa geng hari ni? Tak adalah, selama ni kita banyak rapper semua lelaki. Oh, so Han kena equal lah ni. Ya, you kena macam ni lah. Memang tak. Tapi Han masih sihat. Alhamdulillah. Masih lagi di sini. Han tak bercuti mana-mana. Bagus. Bagus kan? Ayu ada plan ke bercuti nak hujung tahun ni? InsyaAllah. Tapi kita boraklah dengan guest kita ni. Kita bersama dengan Divalis. What's up, Divalis in the studio. Hello everyone. Yes, dengan drop terbarunya Girl Gang yang kini sudah pun berada di semua digital platform. platform. Apa khabar Diva, apa khabar Liz? Kita nak panggil mana ni? Divalis. Panggil terus Together, Divalis. 2 in 1. Tapi kalau macam girls, kita orang bestie, Diva je. Diva je. Okey, tak apa. Okey, hari ni Han decide yang lain. Sebelum kita nak berborak lebih panjang lah, kita nak kenal dengan Divalis sendiri. Boleh ceritakan awak ni daripada mana? Sebab saya tak pernah jumpa sebenarnya. Darah type O ke, A ke, B plus ke? Kita darah D. Okay. Just say. Namanya Divalis all the way from Melaka. Baba Melaka? Nyonya. Yes, Melaka. 04. Okey, Han tipulah. Han cakap tak pernah jumpa. Sebenarnya dia kawan Han. Tapi Han ingat dia orang Sabah Sarawak. Iya ke? Oh, Melaka? Yes, there's a lot of people. Ramai yang cakap, Ayu Sabahan, Ayu Sarawakian. But Yeah, actually I am Labuan. I am. So Ayu kan? Ayu cantik. Ini buka bangun tidur tau. Oh, so based in Melaka or based in KL? Based in KL right now. Okay. Yes. So dia adalah seorang female rapper yang Han sangat teruja. Okay, you apa tu? Maybe kalau macam you cakap female rapper kan, since when you start masuk dalam scene hip hop ni? Actually, I just started 2024. Last year. Last year, yes. I just started to actually rap lah. So siapa yang bawa you masuk dalam scene ni? I started from being a MC. Lepas tu MC, kena hype. Lepas tu banyak lah kena belajar rapping especially. That was 2023. Lepas tu 2024 tu baru start kita rap. And then from all the DJs especially DJ Tony, DJ Easy. Shout out. Itu semua geng-geng dia tu. Tapi itu bukan girl gang Yeah, MC especially my Sifu lah, MC Project. Shout out to him as well. Okay. Yeah. So banyak nak borak ni. Dia sebab sebelum ke rap dia buat lagu dia MC dulu. Ya, MC. Ayu pun MC tapi tak ada pula tiba-tiba rap tau. Mungkin itu petanda untuk Ayu. Mungkin circle Ayu lain kot. Circle lain. Lain betul. Okay guys, so kejap lagi banyak benda nak borak dengan mereka. Jadi stay tune. Hot FM terbaik sentiasa hangat. Halo, what's up guys? Masih lagi kekal hangat bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Ya, setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutangkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya, dan malam ni kita lepak gegel. All the way from Melaka kita bersama dengan Divalis. Ya, so dengan new drop iaitu Girl Gang. Yang kini sudah pun berada di semua digital platform. Hello. Hai. Masih lagi? Masih lagi, of So course. kita dah borak asal-usul tadi. Dia daripada sebelum rapper, sebelum rap ni, dia MC dulu. Yes, betul. Apa perbezaan ataupun apa cabaran perbezaan lah orang nak tanya MC dengan rapper ni? Susah tak nak transform into a rapper? Sebab setahu saya MC ni kau cuma rap and hype lagu-lagu orang. Betul. And being a rapper you have to produce and write yourself. So boleh cerita perbezaan dan cabaran dia tak? For MC actually betul Hans cakap dia memang banyak hype, banyak work macam let's go, put your hands up 1 2 3 macam tu. Tapi for rapper dia banyak kena how to say, you kena belajar banyak, you kena tulis banyak. Betul. Have to think a lot actually to be honest. To relate ayat-ayat tu semua. Yes, and then combine to be a sentence, words, and then have to be very precise, not too lengthy, something like that. Yeah, so very kind of hard for me, but still learning ongoing learning. Yeah. Dan ini bukan first track dia tahu you. Oi. Dia cakap dia baru rap 2024 kan? Betul. Sekarang 2025. Bukan first track ni. Ni track ke?
Third track Ya. Third. 上色 Macam mana Betul tahu lah. the second track dia Ya. ada cakap Cina tau. Cakap Cina. Ada. Seriusnya? Serius. Tu ya? Tui. Oh yo. Tu itu apa? Betul lah. Betul. Ingat kan apa? Tui. Macam Okay, tu. serius So Kita orang kan girl gang. boleh dapat lah the vibe. So Ya. safe to say yang Han nak mungkin Han boleh rumuskan hype ni ataupun MC lebih guna your energy. Exactly, betul. And rapping ni lebih kepada your brain lah untuk kena fikir about the punch, about the power move and style tu semua lah. Yes, betul. Ya, betul. Sebab rapper ni dia macam lebih commit tau. Sebab kita mana boleh rap suka-suka hati je. Ya, betul. Kalau macam kita MC, kita cakap Janji dapat the hype and the energy. Kalau organizer kata panjang lagi, cakap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100 pun tak apa. Macam ni. Ya. Roll it. Rolik. Panjangkan. Tapi sekarang dah tak boleh panjang kan ni. Tak Kita boleh, borak tak kejap lagi. Kita borak kejap lagi. Cukup. Alright guys, so stay tuned. Hot FM terbaik Sentiasa hangat. Halo, masih lagi bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Welcome guys, 97.6 setiap hari Sabtu pukul 9 malam. Kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Ya, Zer, dan dekat studio sekarang ni kita lepak dengan Divalis. Ya, dengan new drop iaitu Girl Gang. Yang ini sudah pun berada di semua Digital digital platform. platform. Divalis masih okey? Woo. Yes. Kita nak borak sikit lah pasal lagu ni. Boleh awak ceritakan intipati Girl Gang ni sebenarnya? Okay, girl gang ni, we talk about girl lah. Of Basically, course. okay. So obvious. To be yeah, Okay. dah. Slay. Yay. Because mostly generation sekarang ni we banyak lah lagu-lagu macam love song. Betul. So breakup song. Tui. Yes. So we talk about girl right now. You know, independent. Ya, sebenarnya Power. Sebenarnya semua orang akan ingat girls ni ada yang macam toxic friendship. Actually dia ada je yang Macam Angel, macam Ayu macam tu. Okay. So kita itu intipati dia lah. Yes. Kita talk about the process. Adakah proses buat lagu ni semua perempuan juga? Yes. di sebalik tabir. The back end semua girl ke? No, actually it's me myself. But we all talk about girls, okay, the queens of the block kan, okay, from the Backstreet to ni lah. Then of course my producer Tony is a guy lah ya. Okay, is the best supporter ever. So kita Tony perlukan rasa girl lah. No lah. He's everything. Oh, Tony-nya. Tony-nya bukan. Dia orang kata itulah dalam dunia dia memang perlukan kerja lelaki juga sikit lah. Tak Okay. banyak pun Yes, sikit lah. Yalah. Betul. Kredit lah. Okay. Itu ya. Ya. So proses ni mengambil berapa lama untuk siapkan lagu ni? Actually within a month. Okay. Within a month, yeah. See, nampak perempuan kalau buat kerja dia tak rush. Tak rush Dia ambil time. So puas hati dengan this project. Yes, betul. Music video Han belum nampak, belum ada. Ada planning? Kita ada visualizer saja, but planning for next song lah. Oh, next song dah Yeah, ada. next song. Okay. Girls buat kerja memang laju, babe. Dah ada teaser eh? Ya, babe. Kejap Terus lagi, tak harap- sabar nak cerita. Spill kejap lagi, spillity Ya. guys. Alright guys, so stay tuned. Hot FM terbaik Sentiasa hangat. Ya, dengarkan Hot FM di aplikasi Audio Plus. Muat turun percuma di App Store ataupun Google Play Store. Dan masih lagi dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Yap. Setiap hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip-hop selama 1 jam. Ya, Zer, dan ini dia kita lepak dengan Divalis. Yap, dengan a girl, a gang. Yang kini sudah pun berada di semua digital platform. Where my pom-pom girl at? I was a cheerleader before last time. Oh ya, waktu sekolah. Waktu sekolah. Oh, so mungkin ini adalah Tarian inspirasi sorak. inspirasi terbesar jugalah. Yes. Okay. Sepatutnya ada kalau buat music video pakai apa Pom-pom, pom-pom tu semua nice juga. Good idea Good idea Okay, Han next dah time. cakap Han patut buka consultant company. Korang tak percaya. Kan cakap you orang kata a part of the Girl girls gang group. selek. Oh. Dengan muka macam ni. Kalau orang tengok takut sikit lah. Takut sikit lah. Okay, Divalis tadi spill lah sikit about the next project yang ada music video. Project apa tu? Projek besar ni. Berapa juta ni? Berapa juta? Tak adalah. Besar mana? Tak ada different genre lah. Different genre. Okay, so, can we talk about it? Okay, so we're gonna do like Jersey drill techno.
Jersey, drill. Jersey. Okey, kalau Ayu punya pemahaman lah, jersey bola. Drill, dinding. Dinding. Techno, club. Lebih kurang lebih kurang. Itu pemahaman dia. Han punya ni, Han faham Jersey adalah US punya sound kot. Jersey, betul. Is it New true? Jersey. Ya je aku tak Bukan. faham. Tapi Jersey Jersey US, lah, dia ya. ada sound tu datang daripada US. Lepas tu apa tadi? Drill. Drill pun US juga. Yes. Wah, so US sound. Techno, korang fusion techno lah. Your solo project lagi? Together with Tony also lah. Tak ada feature artist macam Han saja je tanya ni. Hans, kalau tanya ada lah kan. Dia punya menunggu. Dia nak submit nama dia lah tu. Okay, boleh. Sebab projek tu nampak macam dia kata besar kan. Ya. Kena include someone yang Sama. besar. Ayu nak masuk juga. Ayu jadi pom-pom girl. Yeah. Tengok macam besar Han macam terus teringat Han lah yang besar tu kan. Ada lagi yang besar lah. Ada lagi Besar punya. Besar punya. Okey guys, kejap lagi kita nak dengar lah sikit Divalis freestyle. Boleh ke? Boleh. Ini makanan ruji dia. MC pula. 1, 2, 3 jam. Stay di Hot FM terbaik. Sentiasa hangat. Hello, what's up guys? Masih lagi kekal hangat bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Ya guys. Di hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Yup. Dan kita bersama-sama yuk. Kita lepak dengan Divalis. Yup. Dengan track terbarunya Girl Gang yang kini sudah pun berada di semua digital platform. platform. Alright guys, kita dah pun borak tentang lagu, kita dah borak tentang orang kata personal biodata Divalis sendiri. Sekarang ini adalah waktu untuk freestyle session. Di mana macam biasa Divalis, kalau Divalis tak tahu, Han terangkanlah. Kita minta our guest artist untuk belanja kita punya sarapan ni nasi lemak. Siapa? Siapa Sarapan malam-malam Ayo. Han EST lain biasa lain sikit. So boleh ke? Boleh. Kita Nasi lemak teh santai-santai tarik. Boleh. Kalau Han roti canai lah banjir. Alah, you macam spaghetti. Very the kelas. Yeah. Baru makan tadi spaghetti. Okay guys, tanpa melengahkan masa, kita berikan ruang dan pentas ini kepada Divalis. Ya, HMO. Telling everybody who girl I am, storing butter in the game, dropping the freestyle what I can. Dulu layan patient, sekarang layan emotion. Dulu layan patient, sekarang kejar passion. Working with the MIC, Ima talking like a ABC. Counting number 1, 2, 3. Let everybody sing with me. Tony in the scene, witness how we been. You know all this time, you know what I mean. Hot FM. Scrub to a rapper, tell me we're famous. Be like a winner, fighting like a soldier. Move like a jagger, be like a monster. Be like a diva, rap like a monster. Another day, another way. Let you sway, don't be afraid. Don't be a waste, this not the same. Leveling up, I'm in the game. Whoa, look who's in the game, man. Divalis. Liz. Aduh. Kawan orang kampung panggil Divalis. Oh yeah. Divalis. Sekarang dah artis. Tak maaf kawan. Itu dia guys, certified rapper. Okey, baik. Memang satu benda saya suka, sebutan dia sangat clear. Itulah yang buatkan Han ingat dulu dia orang So Borneo. dia MC kot MC MC dia memang akan ada satu, orang kata, watak ni kita akan kena sebut seketul. Sebab itu memang kita punya instrumen. Yes. Macam gitar dia, gitaris dia. Tak. Okey dah. Okay guys, so sekarang ni jom kita streamkan. Ini dia drop Let's go. daripada Divalis, Girl Gang, Hot FM terbaik, Sentiasa hangat. Yo, masih lagi kekal hangat bersama dengan Ayu dan juga Han KB dalam Hot FM HMO Show. Ya guys, di hari Sabtu pukul 9 malam kita akan memutarkan kepada anda lagu-lagu hip hop selama 1 jam. Ya Zerdan, tadi kita dah streamkan lagu daripada Divalis, iaitu lagu Girl Gang. What up. Hello akak. Hello akak pula, kita adik lagi. Adik. Abang. Han dah tua. Han kena ke orang ni. So apa perasaan bila pertama kali ke udara ni lagu radio nombor 1 pula tu? Yeah, I'm very honoured.
Honored, okay. Very... I don't know how to say. Speechless lah. Speechless lah. Tak bawa skrip lah ni. Ini tak bawa. Dia tak bawa template ni. Tak bawa template lah. So hopefully kita akan jumpa lagi next time lah untuk drop-drop terbaru. Katakan projek besar. Projek besar. Lupa. Anhin lah tu saja. Ya. Okay, Nivalis, mungkin ada sepatah dua kata untuk pendengar yang sedang mendengarkan sekarang ni. Okay, right now I want to shout out to Hot FM one time, One HMO. And please calling in Hot FM for Girl Gang, everyone. Yep. Yuhan and Naim, thank you very much for having me. Yes. Template. Itu dia bawa. Mungkin kepada pendengar yang baru mengenali awak, dia nak follow media sosial kat mana? You can follow me in Instagram, Facebook and TikTok. So for Instagram is Divalis_. Dia ada underscore kat belakang tu. Okay. Yang lain semua tak ada underscore lah. Tak ada. Alright guys. DIVALEZ. Yes. Korang boleh terus follow and follow, orang kata keep update lah dengan next project semua. Boleh. Mana tahu nampak. So kepada you guys yang ingin ikuti perkembangan tentang hip hop tempatan, jangan lupa untuk terus follow hmo.tv, hmo.radio, dan paling penting jangan lupa untuk terus follow TX HANXN atau dibaca sebagai Tahanan. Yes. Dan yang lagi penting kena follow social media Hot FM 976 untuk konten-konten dan update yang paling terkini. Yes, dan all eyes on Sumut Flotilla, okay? Alright. So guys, stay tuned. See you guys next week. Hot FM terbaik, Sentiasa hangat.